Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Bertemu kita dalam siri baru telaah resensi buku yang dibawa khas oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak Pitar UiTM Cawangan Sabah. Saya Nur Azira binti Zaini selaku moderator siri kali ini dan saya tidak berseorangan kerana saya ditemani oleh wacana jemputan iaitu Encik Asri Zamawang Aman yang merupakan pembantu Pustakawan Kanan Pitar UiTM Cawangan Sabah. Apa khabar Encik Asrizam? Alhamdulillah sihat. Bagus. Hari Jumaat yang berkat kan? Betul. Untuk makluman semua, pada siri telaah resensi buku pada kali ini, kita akan mendengar beberapa kupasan atau pendapat Encik Asrizam berkaitan dengan buku Dua Sayap Ilmu hasil tulisan Syed Ahmad Fatty. Baik Encik Asrizam, boleh kita mula sudah? Boleh insyaAllah. Sebagai mukadimah, boleh Encik perkenalkan serba sedikit mengenai buku Dua Sayap Ilmu ini? Apakah tajuk penuh buku serta latar belakang penulis? Dan bilakah buku ini sebenarnya diterbitkan? Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih sebab jemput saya untuk buat resensi buku ni. Sama-sama. Okey. Hari ini kita akan review buku bertajuk Dua Sayap Ilmu yang diterbitkan oleh Kenyarang Press, imprint Bibliophile Press, pada tahun 2023. Buku ni bertajuk Dua Sayap Ilmu, ditulis oleh Syed Ahmad Fatty. Sekilas info lah berkenaan buku ni kan. Ya, boleh. Buku ni dia tulis hasil daripada cetusan idea dia daripada satu artikel yang pernah dia tulis tahun 2009 dengan Borneo Comrade lah. Oh, Di laman web Comrade. Okay. dalam laman web Borneo Comrade tu, Syed Ahmad Fatty ni dia pernah menulis satu artikel yang bertajuk Satu Idea Memerlukan Dua Sayap. Jadi dari sana itulah bermulanya idea untuk membukukan buku ni lah. Itu apa yang penulis tulis muatkan dalam dia punya mukadimah. Oh, begitu. Okey. Ya. Syed Ahmad Fatty ni dia penulis yang aktif juga di Malaysia ni. Telah mengeluarkan banyak buku juga, antara buku-buku yang telah diterbitkan seperti buku Berfikir Tentang Pemikiran, Lalang di Lautan Ideologi, Intelektual yang Membosankan. Itu antara buku-buku dia yang telah terbit lah. Itu sedikit info lah yang saya boleh bagi. Kalau begitu dia ni jenis orang yang bukan menulis buku yang fiction, tapi dia lebih kepada berfikir. Begitu. Dia kebanyakan buku dia, hampir ke semua buku dia bukan buku fiction lah, tapi penulisan intelektual yang tidak terlalu berat untuk orang awam lah. Sesuai dibaca oleh semua orang. Betul. Begitu. Betul. Mungkin Encik Asrizam boleh kongsikan berkenaan dengan tema utama buku ni. Adakah ia lebih menjurus kepada pembentukan adab, kesedaran tentang nilai ilmu atau pembangunan diri dari perspektif Islam? Tema buku ni dia membawakan dua tema utama dia seperti yang Cik Zira sebut tadi lah. Dua tema utama dia adalah untuk membangun ilmu itu sendiri, membangun adab dalam menuntut ilmu, dan peri pentingnya membaca dan menulis itu sendiri lah. Itulah, kadang-kadang buku ni dia ada dia punya tema tersendiri. Ya, betul. Ya, cuma kadang-kadang kita sebagai pembaca, kita masing-masing ada penilaian dan perspektif sendiri. Betul. Okey, seterusnya Encik Asrizam, bolehkah Encik jelaskan gambaran umum atau ringkasan kandungan buku ni? Apakah bab atau topik utama yang disentuh oleh penulis? Okey, buku ni dia terbahagi kepada dua bab utama lah. Macam kita tengok pada tajuk dia lah. Tajuk dia tu Dua Sayap Ilmu. Sayap tu merupakan satu metafora yang dia guna yang menunjukkan itu tu macam burung lah. Burung kan dia perlukan dua sayap untuk dia terbang. Jadi ilmu pun memerlukan keseimbangan itulah antara membaca dan menulis. Betul. Jadi itu dia punya
Metafora dia. Ya, dia punya metafora lah, yang metafora yang dia gunakan lah. Jadi buku ni ada 3 bab. Cuma yang utamanya 2 bab tu. Bab pertama tu merupakan himpunan esei-esei pendek mengenai membaca. Manakala bab kedua tu pula adalah himpunan esei-esei pendek mengenai penulisan lah, menulis. Yang menariknya kan, di tiap bab ni Syed Ahmad Fathy ni dia buka dengan petikan dari Al-Quran lah. Macam bab pertama tu dia buka dengan yang seperti semua kita tahu lah, wahyu pertama tu dari surah Al-Alaq. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dan bila masuk yang bab kedua tu, dia buka dari surah yang sama juga pada ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Jadi secara ringkas apa yang dibawakan oleh buku ni adalah mengenai pembacaan dan mengenai tulisan lah, mengenai penulisan. Bagaimana ilmu tu, cara kita mendapat ilmu tu, antara salah satu metod dia adalah membaca, dan cara kita menyampaikan ilmu tu pula adalah salah satu cara dan metod dia adalah melalui tulisan lah. Kita kena belajar dan faham apakah maksud daripada metafora sesuai dengan tajuk dia lah, 2 sayap ilmu. Sayap-sayap tu apa maksud dia, kenapa 2 kan, Encik Srizam. Seterusnya Encik Srizam, pada pandangan Encik Srizam sendirilah, apakah 3 pengajaran penting yang boleh diperoleh oleh pembaca selepas membaca buku ini? Mungkin dari sudut menuntut ilmu, pembangunan karakter, atau kesedaran tentang tanggungjawab sebagai penuntut ilmu. Soalan yang sangat baik lah. Kalau kita mau bercerita pengajaran dalam buku ni lebih dari 3. Betul? Banyak kan? Memang sangat banyak lah. Jadi antara yang saya dapat lah setelah membaca buku ni, membaca ni adalah satu proses yang merentas zaman. Maknanya di sini kita ni sedang berdialog dengan orang yang sebelum kita. Betul. Ya. Jadi bila kita membaca karya-karya pemikir terdahulu kan, seolah-olah kita ni sedang duduk beginilah, duduk bercerita sama dia, menuntut ilmu sama dia, meminjam orang punya akal budi lah, begitu kan. Jadi tujuan kita bila kita sudah berinteraksi dengan orang melalui tulisan tu, kita ni akan terjentik satu rasa rendah diri lah. Betul. Sebab ilmu yang ada pada yang orang dulu-dulu, ketika teknologi itu pun belum berkembang lagi sangat, ilmu orang tu sangat advance lah berbanding dari kita lah. Kan sekarang ni walaupun teknologi sudah canggih begitu, ilmu tu kita abai-abaikan begitu aja. Betul. Macam tidak menjadi kepentingan sudahlah. Jadi dia dengan membaca karya-karya lama ni juga kan, kita dapat mengelak diri kita daripada menjadi katak di bawah tempurung lah. Betul. Itulah, dengan membaca tu kita dapat elak diri kita jadi macam tu. Bukan semua dalam dunia ni kita tahu. Saya teringat ada seorang penulis lah, nama dia Umberto Eco. Dia ni menyimpan lebih kurang 30,000 naskah buku di rumah dia. 30,000 banyak. Banyak, sangat banyak lah. Betul-betul banyak. Jadi bila orang tanya kan sama dia, ini buku semua sudah baca kan? Lebih kurang begitulah kan? Dia cakap macam tidak cerdik lah kalau kau cakap begitu. Benda ni semua sudah kau baca. Sebenarnya dia punya metafor tu kan sana. Makin banyak buku yang tidak kau baca, makin banyak sebenarnya ketidaktahuan kau. Betul. Begitu. Jadi itu antara yang pertama lah. Lepas tu membaca dan menulis ni dia kena seimbang lah. Input tu membaca tu dan output tu menulis tu kena seimbang lah. Macam sastrawan negara yang saya cakap lah. Sebelum kau menulis tu kau kena membaca baru menulis. Kan? Jadi macam kita ni, bila kita sudah baca kenyang sudah dengan ilmu kan,
cara kita hidangkan sama orang tu dengan kita menulis lah. Kita Betul, berkongsi. setuju. Dia Setuju. berkongsi tu menulis macam wacana begini, kita boleh jadikan medan perkongsian lah kan. Betul. Jadi biar kitaran intelektual tu lengkap lah. Ya, Kita sentiasa baca, kita berputar. songki, kita Ya, baca, betul. kita kongsi begitu kan. Betul. Jadi orang yang membaca seterusnya pun dia kongsi dengan jadi enggak putus bah. Enggak putus itu Ilmu. ilmu. Sentiasa disebar. Betul. Betul. Lepas tu yang paling saya minat lah apabila penulis menekankan cara untuk kita mengingat ilmu itu adalah dengan menulis. Dia mengingatkan aku kepada apa yang Imam Syafi'i pernah cakap lah kan. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi iyalah bila kau memburu, kau ndak ikat, terlepas kebalik nanti. Jadi begitu juga ilmu tu. Ya. Bila kita membaca, kita tulis. Betul. Untuk kita faham, untuk kita kongsi dengan orang lain lah. Jadi warisan tu ada. Ya, warisan tu ada untuk yang akan datang. Betul. Jadi di sini juga kan dia bertepatan dengan hadis Nabi lah yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dan Malik bin Anas. Rasulullah cakap, jagalah ilmu dengan menulis. Jadi itu antara 3 pengajaran yang utama lah. Seiring. Ya. Kita perlu menulis untuk mengikat ilmu dan untuk berkongsi ilmu itu. Kita perlu ada keseimbangan, perlu membaca dan perlu dikongsikan juga. Dan karya-karya lama tu kita tak boleh lupa lah. Dia macam tadi Encik Azrizam cakaplah sebagai warisan. Ya, betul. Ya, warisan yang perlu disebarkan. Ya, betul. Dalam buku ni ada satu petikan. Ada satu petikan kan dia cakap, dengan membaca kita akan berbicara dengan generasi lalu dan dengan menulis kita akan berbicara dengan generasi akan datang. Betul, jadi betul. Itulah membacalah dan menulislah agar rantaian cerita itu tidak putus, rantaian intelek itu tidak putus. Tidak kira ada tulis apa pun kan, tulis je lah. Yang penting ya, betul. Kita dikenali di masa akan datang lah. Bukan dikenali sebab mau terkenal macam artis, ya, tapi betul. Biar orang tahu waktu kita hidup tuh kita buat apa. Ya, betul. Begitu. Sebaran ilmu daripada penulisan. Ya. Kan. Seterusnya Encik Azrizam, pada pendapat Encik Azrizam lah, bagaimanakah gaya penulisan Syed Ahmad Fathy dalam buku ni? Adakah beliau menyampaikan idea melalui nasihat, pengalaman peribadi atau penjelasan berbentuk motivasi dan kerohanian? Okey, gaya penulisan beliau ni dia kebanyakannya lah dia adalah anekdot peribadi lah. Dia pengalaman peribadi dia lah. Dia himpunan esei-esei pendek dengan bahasa yang sangat santai. Walaupun pembahasannya tu adalah agak berat juga, agak intelek juga, tapi untuk pembaca pemula itu sangat baik jugalah, sangat mudah difahami segala isi kandungan dia lah. Okey lah, macam saya cakap tadi itu dia punya pengalaman pribadi lah. Dia dia menulis berdasarkan pengalaman pribadi, tapi dia campurkan juga, dia tambahkan juga dengan rujukan-rujukan ilmiah. Jadi tiap kali dia ada menyatakan sesuatu, ada rujukan yang dia tempelkan untuk menyokong apa yang dia cakap tuh. Jadi kita boleh cerita nih buku separa ilmiah lah. Yalah, separa ilmiah lah. Ya, dia santai dan memberi kesan lah. Memang betul lah apa Encik Azrizam cakap tu tadi. Ni buku bukan hanya untuk golongan dewasa tetapi untuk semua orang. Betul. Sangat sesuai untuk semua golongan. Betul. Kan tidak kira berapa umur dia, semua orang boleh baca. Cuma tu sajalah, dia kalau terlalu berat ni pun susah juga untuk orang fahami, tapi masih boleh difahami. Masih boleh difahami. Begitu. Jadi Encik Azrizam macam ni kan. Bagi Encik Azrizam sendirilah, apakah bahagian atau petikan dalam buku ni yang paling memberi kesan mendalam kepada Encik dan mengapa bahagian tersebut menarik perhatian Encik Azrizam?
Okey, petikan yang pertama tadi saya sudah sebut sebelum ni lah. Kita Okey. sebut baliklah bahkan. Ya. Dengan membaca kita berbicara dengan betul. generasi lalu, dan dengan menulis kita berbicara dengan generasi akan datang. Dari kata-kata ni kan, dia sebenarnya mampu untuk mengubah kita punya persepsi kita terhadap membaca atau menulis. Membaca dan menulis ni bukan sekadar hobi lah, tapi ianya satu komunikasi merentas zaman. Betul. Kan? Betul. Kalau kau tiada menulis, kita ni umpama bisu lah kepada anak cucu kita. Betul. Jadi orang tak tahulah apa kau buat waktu tu, apa kejadian waktu kau hidup ni. Betul. Sejarah tu terputus. Terputus begitu saja. Terputus begitu saja. Itu salah satu petikan yang saya suka lah. Yang memberi kesan Ya, dalam kepada Encik. Betul. Yang satu lagi, apabila penulis membawakan satu kata-kata dari seorang penulis, novelis Jerman kalau saya tidak silap nama dia Franz Kafka. Dalam ni penulis muatlah dia punya quote. Dia cakap, kita sepatutnya membaca buku yang menikam atau melukakan kita. Jika buku yang kita baca itu tidak membuat kita terganggu, apalah makna membaca? Betul. Jadi bagi saya kesan dia, kita tu tidak boleh terlalu santai dalam pembacaan kita. Mungkin boleh untuk mula-mula lah kan, tapi kita harus mencabar kita punya pemikiran tu. Dia mencabar pemikiran, bermula dengan tanya, kita adopt something. Saya teringat dengan seorang filosofer lah, nama dia René Descartes. Dia pernah cakap lah, dubito ergo cogito ergo sum. Aku meragui, maka aku berfikir, maka aku ada. Itu René Descartes cakap lah. Jadi sama juga kita membaca tu. Bila kita membaca, kita fikir. Kita membaca, kita berhenti, kita fikir. Jadi dalam buku ni kan, Syekh Mata Fatih dia kurang bersetuju dengan speed reading ni. Sebab dia cakap speed reading ni ada benda terlampau, yang akan ada benda yang akan kau tertinggal dan kau tidak ada masa untuk refleksi terhadap penulisan tu. Jadi saya sependapat dengan dia lah. Jadi membaca tu biar kau tenang, duduk, menjiwai, duduk berfikir. Betul. Dan bila kau duduk berfikir, dan bila kau sentiasa bertanya apa yang kau baca, di sanalah sebenarnya kau punya dunia pembacaan tu akan makin luas. Sebab dalam buku ni mungkin cakap B begini. Betul. Kau kena cek, kau nak tanya, B ni betul ke begini? Kena cek buku yang satu. Jadi pembacaan tu tak akan terputus lah. Itu antara kata-kata yang sering memberi kesan lah. Sebab bagi pendapat saya ni, kan pula Encik Azrizam, kalau pasal speed reading ni, dia membantu dari segi sebenarnya kalau bukan untuk menjiwai, tapi untuk dapat info, kita mau cepat, itu maklumat apa-apa itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau bilang dari segi menjiwai, speed reading tidak disyorkan. Kan? Bagi saya pun tidak disyorkan. Tidak sesuai untuk yang penjiwaan punya pembacaan. Kalau pembacaan ni, kalau boleh saya sarankan di sini lah. Ada satu buku yang sudah agak lama juga, tapi dalam perpustakaan kita ni pun kita ada. Tajuk dia How to Read a Book. Tulisan Motheim J. Adler J. Motheim, lebih kurang begitulah nama dia kan. Saya pernah baca juga tu buku. Dalam buku tu dia berkongsi selain daripada bacaan pantas melalui scanning begitulah, scanning buku kan. Dia juga menekankan pasal pembacaan analitik. Jadi pembacaan analitik itulah yang pembacaan secara keseluruhan, kita mengaitkan dengan apa yang pernah berlaku sama kita, apa yang berlaku dengan yang lain. Jadi kalau saya pembacaan yang begitu yang lebih memberi kesan lah. Dia emosi rohani. Betul. Kan. Betul. Sama pengalaman diri kita lah. Orang bilang tamparan. Baru dapat terasa tu rasa dia tu. Sebagai penutup, apakah refleksi peribadi Encik Azrizam sendiri terhadap buku Dua Sayap Ilmu ini, dan adakah Encik akan mengesyorkannya kepada pembaca lain dan kenapa?
refleksi ya. Ya, refleksi. Bila aku baca buku ni kan sebenarnya timbul satu rasa serba salah. Okay. Ya, sebab bila kita membaca, saya ni bukan jenis yang berkongsi. Faham? Tidak menulis. Menulis ialah ketika kita membaca tu kita tulis. Ya, betul. Tapi tulisan tu hanya untuk kita sajalah, bukan dikongsi kepada orang lain. Betul. Jadi itu betul-betul ni buku menampar saya lah. Faham. Jadi sebenarnya walaupun sudah dibaca lama buku ni, betul. saya masih tidak dapat ubah juga itu barang tu. Jadi saya ni masih lagi silent reader, tidak lagi menulis. Walaupun ada lah pernah menulis, tapi tidak terlalu kerap lah. Tidak terlalu kerap. Jadi kalaupun sudah tiada tu, mungkin apa yang orang ketahui itu hanyalah secebis sajalah. Faham. Jadi itu pertama lah. Yang kedua, bila kita membaca buku ni, definisi membaca kita tu akan berubah. Faham. Maksud dia di sini kan, kalau dulu kan kita membaca ni sebagai escapism siapa? Jadi untuk santai-santai, untuk lari tu, untuk lari dari dunia nyata tu kan. Betul. Lepas tu kadang-kadang pula untuk mengejar reading challenge 21 buku. 21 buku setahun. 21 buku. Jadi kita tu sekadar membaca dia begitu. Jadi Faham. bila membaca buku ni kan, saya mula merefleksi tentang kualiti yang buku saya baca. Kualiti. Kan, kualiti buku yang saya baca. Jadi mulalah membaca buku-buku yang agak berat juga isunya, walaupun sukar difaham. Ya. Dan mulalah kita mempersoalkan apa yang pernah ditulis oleh pemikir-pemikir yang lampau. Faham? Jadi dengan membaca buku ni, itulah definisi cara kita membaca tu sudah berubah lah. Dan buku ni juga memberikan saya kesedaran tentang jejak warisan. Jadi makna dari sini, apa yang kau tinggalkan di masa akan datang tu. Betul. Jadi kalau macam nasihat saya kepada kawan-kawan lah, tulislah satu memori ke pasal kehidupan sendiri. Tulis pasal kehidupan sendiri pun okey. Jadi sekurang-kurangnya orang yang tu ke belakang tu, dia ada pembelajaran lah yang boleh diambil. Dia tahu lah kau siapa. Betul. Dia tahu kau siapa lah. Tulislah pasal memori hidup kau, apa yang penglibatan kau sepanjang kau hidup ni. Betul. Memori kau semualah. Dia macam menulis jurnal ataupun diary itu juga lah. Dia kalau dulu waktu sekolah tu suka betul tu menulis begitu tu kan. Jadi waktu yang sudah besar nih, yang dengan macam-macam temparan hebat sudah di dunia nih, inilah masanya juga untuk kita berkongsi. Walaupun bukan untuk yang sekarang, kurang-kurangnya untuk anak cucu lah. Ya, permulaan jadi circle yang kecil. Betul. Tapi mungkin akan meluas. Betul. Berkembang luas. Ya, macam dalam ni dia ada satu dia mention pasal buku Anne Frank kalau saya tidak silap. Dia ni menulis diary waktu dia jadi tahanan Nazi dulu lah. Okay. Yalah, dia tulis waktu tu saja tulis lah, dia tulis dia kupas bawang lah apalah. Memang tak signifikan lah. Waktu zaman dia tu tak signifikan. Betul. Tapi bila zaman sekarang ni kita kaji dia punya penulisan, kita tahu lah macam mana hidup zaman tu kan. Betul. Jadi kita boleh menggabungkan dengan maklumat-maklumat yang lain tu, menjadikan satu naratif lah. Begitu. Jadi lagi pengajaran refleks yang terhadap diri saya lah, ialah peringatan ke atas ketidaktahuan saya lah, kan. Jadi bila dia menulis pengalaman pribadi dia, dalam tulisan-tulisan tu juga dia merekomenkan buku-buku yang dia quote dari buku-buku yang dia baca. Kita pun, banyak lagi buku aku belum baca ni. Banyak lagi yang kita telaah. Betul, banyak lagi yang belum kita telaah buku-bukunya. Betul. Yang jadi itu tuh menjentik kepada saya yang
kita ni bukan semua benda kita tahu. Betul. Walaupun kita di library ni yang patut terjentik. Deretan buku yang tak berbaca tu banyak. Jadi maknanya deretan ilmu yang tidak diselami itu terlampau banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya kita tak tahu. Jadi mungkin lepas ni kita boleh bagi cadangan lah 1 jam untuk pembacaan dua semasa. Boleh sudah dipikir tu. Sebab kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Ya, betul, begitu. betul. Mungkin boleh dijadikan satu cadangan, mungkin. Ya. Itu antara yang yang refleksi yang kita Jadi, adakah buku ni saya akan cadangkan sama orang lain? Iya. Sama perpustakaan lah saya paling cadang nih. Sebab dalam buku ni, bila kau baca yang buku-buku genre yang begini nih lah kan, yang buku mengenai pembaca, buku mengenai pembacaan, buku mengenai penulisan. Ya, betul. Memang dia akan selit juga dan tidak akan lari daripada memberi cadangan-cadangan buku dan berkongsi maklumat buku yang dorang sudah baca. Jadi kebanyakannya yang dorang cadangkan tu adalah buku-buku yang pada hemat saya lah. Sebab saya bila baca yang begitu, saya akan beli juga buku yang dorang cadang tu. Betul. Adalah buku yang sangat baik lah. Ya. Jadi kalau perpustakaan memiliki buku begini, mengkaji isi kandungannya, mengkaji buku-buku pemikir, penulis, apa yang dorang baca, kita boleh jadikan buku-buku yang dorang baca itu sebagai koleksi kita juga lah. Betul. Untuk menjamin kualiti buku-buku yang ada itu satu perkara lah. Ya. Dan buku-buku jenis yang tema-tema begini nih, ya, dia sebenarnya kalau macam reader block, kalau macam penulis ni dia ada writer block. Writer block yang kau tak dapat menulis yang tepu betul. Jadi kalau pembaca ni dia ada dipanggil reading slump. Jadi kalau kau baca ni sebenarnya termotivasi kau untuk membaca lagi. Sebab atas cadangan-cadangan tu. Sebab mendengar pengalaman dorang baca, mendengar pengalaman dorang menulis tu kan. Jadi kita pun tertarik dan mau meneruskan pembacaan, mau jadi macam dorang juga. Terpanggil untuk membaca macam ya, betul. Betul. Jadi untuk penulis pun saya cadangkan juga buku ni. Untuk yang orang mau mula menulis pun saya cadangkan juga. Sebab di sini dalam ni penulis Syed Ahmad Fatih ni dia kasih masuk juga lah jatuh bangun dia dalam penulisan tu. Dia bermula dengan tulisan di blog, lepas tu bermulalah dengan penerbitan-penerbitan yang secara kecil-kecilan sampailah sekarang diterbitkan oleh oleh penerbit-penerbit besar lah. Jadi ini buku kalau aku boleh simpulkan dia ni sebagai satu buku motivasi kepada pembaca dan penulis lah. Jadi agak jarang juga, walaupun ada, agak jarang juga yang ada di pasaran begini nih. Ya, jadi buku-buku sebenarnya sebegini ini seharusnya dihargai lah. Ya. Maksudnya kesimpulannya di sini memang Encik Azrizam sangat mengesyorkan. Ya, sangat mengesyorkan semua penonton untuk membaca buku Dua Sayap Ilmu hasil tulisan Syed Ahmad Fatih. Ada apa-apa lagi yang Encik Azrizam ingin kongsikan? Sebelum saya menutup siri telaah resensi buku pada kali ini. Buat masa ni belum ada lagi. Ada lagi. Ya, enggak terfikir lah. Apa yang mau dikongsi. Sebenarnya kalau mau cerita tuh banyak lagi lah, cuma saya takut dia akan dia jadi siri, 2 siri, 3 siri, bukan satu siri. Saya takut kita lari daripada pembahasan kita pada hari ini lah. Paham. Lebih kurang begitulah. Tapi walaupun dan saya minta maaf juga, mungkin pembahasan tu tidaklah terlalu menyeluruh terhadap buku ni, sebab agak sukar juga bagi saya untuk memberi komentar terhadap buku yang sangat bagus beginilah. Berat sebenarnya untuk memberi komentar terhadap buku yang sangat bagus begini ini agak sukar lah bagi saya. Jadi apa yang saya boleh katakan, membaca lah dan menulis lah agar kitaran intelektual itu, kitaran ilmu itu akan sentiasa berjalan. Betul.
Terima kasih Encik Hasrizam di atas perkongsian pandangan serta pendapat berkaitan dengan buku Dua Sayap Ilmu, hasil tulisan Syed Ahmad Fatih. Semoga semua penonton mendapat manfaat serta pengajaran daripada perkongsian hari ini dan semoga kita bertemu lagi dalam siri telaah resensi buku yang akan datang. Saya, Nur Azira Zaini, menutup tirai siri telaah resensi buku pada kali ini. Assalamualaikum.